Salam siaran, bertemu kita lagi dalam edisi Bitara. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) memperkukuh pembinaan jiwa pendidik melalui penubuhan Galeri Razak Sensei di bawah Muzium Pendidikan Nasional Institut Peradaban Melayu. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, inisiatif ini menyokong aspirasi melahirkan graduan berpengetahuan, beretika dan berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Galeri yang dijadual dibuka Mac 2026 itu mengangkat legasi Allahyarham Razak Sensei, pelajar awal Sultan Idris Training College dan mangsa terselamat bom atom Hiroshima. Waris beliau Tan Sri Zulkifli turut menyumbang artifak asli untuk dipamerkan. UPSI menegaskan galeri ini sejajar dengan usaha untuk memperkasa pendidikan, keamanan dan kerjasama sejagat. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dan Arkib Negara Malaysia (ANM) memperbaharui komitmen strategik menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman (MOU) pada 3 Februari 2026 bagi memperkasa pemeliharaan warisan sejarah serta pendigitalan arkib negara. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, kerjasama itu penting untuk melahirkan graduan cemerlang yang mempunyai jati diri kukuh melalui penghayatan sejarah. Beliau menegaskan inisiatif berkenaan selari dengan aspirasi UPSI sebagai peneraju kebitaraan pendidikan dan pengukuhan ekosistem penyelidikan berasaskan ilmu serta warisan. MOU tersebut merangkumi penganjuran seminar, bengkel dan latihan industri pelajar UPSI di ANM. Ketua pengarahnya, Zaidin Muhammad Nur pula memaklumkan, fokus fasa baharu meliputi projek pendigitalan bahan arkib serta penghasilan kandungan kreatif bagi memperluas akses masyarakat kepada dokumen sejarah negara. Majlis Amanah Rakyat MARA dengan kerjasama Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menganjurkan bengkel pemantapan pedagogi digital untuk guru Maktab Rendah Sains MARA MRSM seluruh negara pada 3 hingga 5 Februari di Scholar Suites UPSI. Program julung kali ini melibatkan 30 guru sains daripada 15 MRSM dengan sokongan Samsung Malaysia dan Pinkas Corporation Sdn Bhd. Ketua Fasilitator Dr. Kamal Syafi berkata, bengkel memfokuskan pedagogi abad ke-21, platform Kama Pedagogi serta pembangunan bahan bantu mengajar berasaskan AI melalui smartboard interaktif. Peserta turut membentangkan bahan pengajaran secara hybrid yang dinilai MARA. Inisiatif ini dijangka memperkasa kompetensi digital guru bermula 2026 di peringkat nasional. Sekian edisi Bitara untuk kali ini. Sila layari portal berita ipena.com.my untuk lebih banyak berita menarik.